Bayangkan dua orang guru, seorang hanya memberi arahan, wah diam, fokus, buat kerja. Seorang lagi menunjukkan contoh, tenang, fokus, berdisiplin. Persoalannya, yang mana lebih memberi kesan kepada murid? Kerana satu hakikat penting dalam dunia pendidikan ialah ini, murid tidak hanya mendengar, mereka meniru apa yang mereka lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam bilik darjah kita sering menggunakan arahan untuk mengawal dan membimbing murid. Kamu kena fokus, kamu kena hormat, kamu kena rajin. Arahan ini penting. Namun persoalannya, adakah arahan sahaja mencukupi? Masalah sebenar dalam pendidikan hari ini bukan kerana kekurangan arahan. Masalah sebenar ialah apabila arahan tidak disertai dengan contoh. Kita mahu murid berdisiplin, tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak konsisten. Kita mahu murid menghormati, tetapi kita sendiri kadang-kadang bercakap dengan nada yang kurang baik. Kita mahu murid rajin, tetapi kita sendiri kadang-kadang menunjukkan sikap yang bertentangan. Murid bukan hanya belajar daripada apa yang kita katakan, mereka belajar daripada apa yang kita lakukan. Apabila terdapat jurang antara kata dan tindakan, murid menjadi keliru, murid menjadi kurang hormat, murid kurang terdorong untuk mengikut. So, masalah sebenar ialah apabila kita terlalu bergantung kepada arahan dan kurang memberi perhatian kepada contoh. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam pendidikan. Contoh lebih kuat daripada kata-kata. Satu, murid belajar melalui pemerhatian. Murid sentiasa memerhati guru. Cara kita bercakap, cara kita mengawal emosi, cara kita mengurus masa. Semua ini menjadi pembelajaran tidak langsung kepada mereka. Dua, konsistensi membina kredibiliti. Apabila tindakan selari dengan kata-kata, murid lebih percaya, murid lebih hormat, murid lebih mudah mengikut. Tiga, guru. Sebagai role model, guru bukan hanya penyampai ilmu. Guru adalah contoh kehidupan. Apa yang kita tunjukkan hari ini akan mempengaruhi sikap murid pada masa depan. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang guru yang sering menasihatkan murid tentang disiplin, namun dia sendiri sering datang lewat. Murid mendengar arahan, tetapi mereka tidak mengambil serius kerana mereka melihat sesuatu yang berbeza. Kisah kedua, seorang guru yang sentiasa menunjukkan contoh yang baik. Dia datang awal, dia bercakap dengan sopan, dia mengawal emosi dengan baik. Tanpa banyak arahan, murid mula meniru. Kelas menjadi lebih teratur, murid menjadi lebih berdisiplin. Perbezaan ini bukan pada kata-kata, tetapi pada contoh. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam dunia pendidikan, kita bukan hanya mengajar dengan suara, kita mengajar dengan sikap, kita mengajar dengan tindakan, kita mengajar dengan contoh. Setiap hari murid melihat kita, mereka belajar daripada kita, dan tanpa kita sedari, kita sedang membentuk siapa mereka. Jika kita mahu murid berubah, mulakan dengan diri kita. Jika kita mahu murid berdisiplin, ya tunjukkan disiplin. Jika kita mahu murid berakhlak baik, ya tunjukkan akhlak yang baik. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi semangat, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk menyokong guru agar terus menjadi pendidik anak bangsa yang hebat. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan guru yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai guru menjadi contoh kepada murid. Ingatlah, mengajar dengan contoh lebih berkesan daripada arahan, kerana apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi amalan murid pada masa depan. Teruskan berjuang wahai guru. Teruskan mendidik dengan teladan, kerana anda bukan sekadar mengajar, anda sedang membentuk generasi. Terima kasih cikgu semua. Semoga kita terus menjadi guru yang bukan sahaja hebat dalam pengajaran tetapi juga hebat sebagai contoh dalam kehidupan.